Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini, hari Jumaat, tanggal 31 Oktober 2025 hari ini bersamaan dengan 9 Jamadil Awal 1447 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada 41 mata memandang. Alhamdulillah, live JKR hari ini seperti biasa dilangsungkan di live Presiden JKR kita, iaitu live Abah Ji, yang mana dilaksanakan oleh Director JKR International, iaitu Tuan Muammar Gaddafi, yang mana hari ini hari Jumaat kita masih lagi dengan pengajian Al-Quran dan kita masih lagi dengan surah Al-An'am ayat 107 hinggalah 107 hinggalah 112, yang mana bacaannya hari ini dipantau dan dibetulkan oleh Ustaz M. Wahyu Legend, iaitu Menteri Agama JKR, dan juga Ustazah Jid, dan bacaannya dibacakan oleh Fira Zafira ayat 107, Ati ayat 108, Abang Ai ayat 109, Nur Hayati ayat 110, Muslihuddin ayat 111 dan Uni Dini ayat 112. Alhamdulillah. Dan ulasan daripada Ustazah Jid, pengajian Al-Quran disambung pengisian agar semua dapat belajar dan memahami. Teruskan praktik pada huruf-huruf dan makraj huruf Ta, Ain, Ghain, Zal, Zo, Dot, Zai dan Shin. Teruskan latihan bacaan huruf-huruf ikhfa, sifat samar dan juga idgham, memasukkan ke dalam huruf selepasnya. Dan daripada Ustaz M. Wahyu, surah Al-An'am ayat 107, dan kalaulah Allah berhendaki, nescaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau, wahai Muhammad, penjaga dan pengawal mereka, dan engkau pula bukanlah penjaga urusan mereka, kerana semuanya itu terserah kepada Allah semata-mata. Ayat 108, dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah, kerana kelak mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas kerana tiada pengetahuan mengenai Allah. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka, lalu dia memberitahu kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Dan ayat 111, kalau sekiranya kami menurunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang mati hidup semula, lalu berkata-kata dengan mereka, dan kami himpunkan pula sesuatu di hadapan mereka untuk menjadi saksi tentang kebenaran Muhammad, nescaya mereka tetap tidak akan beriman kecuali jika Allah mengkehendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat 112, dan demikianlah kami dijadikan bagi setiap Nabi itu musuh daripada syaitan-syaitan, daripada jenis manusia dan jin. Sebahagian mereka membisikkan sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah, susunannya untuk memperdayakan manusia. Jika Tuhanmu mengkehendaki, tentu mereka tidak melakukan oleh itu. Biarkanlah mereka dan apa yang mereka adakan itu. Alhamdulillah. Dan tazkirah daripada Ustaz M. Wahyu Legend pada pagi ini, para malaikat bukan dari kalangan lelaki, bukan juga perempuan ataupun kunsa. Kunsa yang dilahirkan dengan dua jantina, dan salah satu jantina akan kelihatan lebih nyata, dan hormon akan bertukar apabila meningkat dewasa. Jika yang terlanjur berubah keadaan asal dengan suntikan hormon dan sebagainya, bertaubatlah dan kembali kepada kudrat awal diciptakan. Para malaikat berakal tetapi tiada nafsu. Bani Adam mempunyai akal dan nafsu. Haiwan mempunyai nafsu dan tiada akal. Jika akal mengatasi nafsu, akan terpelihara daripada kemaksiatan, tetapi jika nafsu mengalahkan akal, maka berada dalam kehinaan dan kemaksiatan. Ada pilihan untuk memilih menjadi orang baik atau orang jahat. Nabi-Nabi tidak akan menanggung dosa umatnya. Ketika Haji Wada, haji terakhir Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhir, kembali ke dalam diri kita, mencari solusi ataupun penyelesaian agar kita tidak disesatkan oleh syaitan. Allah menyesatkan mereka. Iblis menyalahkan Allah di akhir hayat, kerana engkau Allah menyesatkan aku, dan diminta tangguh di hari pembalasan. Manusia diberikan pilihan untuk pilih takwa, pilih bersih atau pilih kotor. Rasa malu sebagai benteng iman nafsu antara lelaki dan perempuan, maka nafsu seorang perempuan itu terletak pada rasa malu dan ditahan dan dijauhi, timbul fitnah pada dirinya. Dan pesanan daripada Ustaz M. Wahyu Legend pada pagi ini, agar sesiapa yang boleh membuatkan VTT surah Al-Syam, Al-Syam yang terdiri daripada 15 ayat, dan doa penutup dibacakan oleh Ustaz M. Wahyu Legend pada pagi tadi. Alhamdulillah.
Dengan itu saya bacakan senarai nama-nama infak umrah dan beras pada hari ini Jumaat 31 Oktober 2025 untuk tim hijau ataupun tim Malaysia. Kita ada Tuan Hamid, Ana, Abang Idu Sabahan, Ibu Aisyah, Abang Ayi, Cik Bunga, Kak Nah, Jun, Ozi, Firdaus Fih, Kak Mariam, Kak Nurkiah, Kak Ayam Masuri, Di, Bonda Kamal, Umi Kalsum, Firdaus Family Mama Jun, Kak Yati Ninja, Fira, Kak Nani, Kak Jamaliah, Kak Halijah, Ustaz Zudi, Ina, Ju Mustafa, Bro Nesh, Kak Fazilah, Faz, Nur Azian, Nida, Hamizah, Rusdi, Kak Farida Aziz, Ashida Omer, Rosmah Mizi, Nurul Alif, CPJ Ati, Bunda Aidah dan juga Wan Har Ayuni. Total infak untuk tim hijau ataupun tim Malaysia pada hari ini sebanyak RM182 dan top infaknya adalah Abang Idu Sabah dan Ibu Aisyah masing-masing menginfakkan RM50. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim merah ataupun tim Indonesia, kita ada Nur Hayati, Siti Sharifah, Kan Tim Paul, Mariam, Unidini, Maya, Siti Aminah, Zulfa, Siti Sadiah, Kang Abdul Ainun, Muslihuddin, Lia, Alma, Rahmaliah, Ica, Sri Mulyani, Ustaz Mosh Maulana, Sabri, Ustaz Ajid, Ustaz MIU, Nur Sari dan juga Adam T. Total infak untuk tim merah ataupun tim Indonesia sebanyak RM115,000 dan top infaknya adalah Ustaz MIU dan juga Ustaz Ajid masing-masing menginfakkan RM15,000. Alhamdulillah. Nama-nama untuk tim putih atau tim Singapura, kita ada Lady Zara dan total infak untuk tim putih adalah sebanyak $10 dan top infaknya adalah Lady Zara sebanyak $10. Alhamdulillah. Dan saya bacakan kiraan infak setiap hari, infak umrah dan beras pada hari yang terkini iaitu semalam 30 Oktober 2025 hari Khamis. Untuk tim hijau ataupun tim Malaysia totalnya sebanyak RM65, tim Indonesia ataupun tim merah sebanyak RM27.97, tim putih ataupun tim Singapura sebanyak RM32.29 menjadikan keseluruhannya pada hari semalam totalnya RM125.26 dan juga menjadikan jumlah yang terkini yang terkumpul sehinggalah semalam sebanyak RM11,608.97. Alhamdulillah. Dengan itu berakhirlah liputan aktiviti JKR pada hari ini yang ingin disampaikan. Yang mana yang berkelapangan pada sebentar lagi jam 9.30 boleh hadir ke live call Bun Salim live Lady Zara dengan topiknya hari ini umrah. Dan juga jangan lupa esok semuanya hadir ke live Presiden JKR kita seawal jam 8 pagi untuk Hari Olahraga JKR. Semangat semuanya, besok kita berolahraga. Okey, sebelum kita mengakhiri berita dan ruang juga untuk Kak Ayang untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara. Silakan Kak Ayang. Terima kasih Fira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Teko yang berisi air putih hanya akan mengeluarkan air putih. Teko yang berisi air kopi hanya akan mengeluarkan air kopi, bukan sebaliknya. Apa yang ada dalam hati kita akan tercermin dari ucapan dan tingkah laku kita. Tidak perlu berlindung di balik kata-kata. Jika hati kita baik, yang keluar pasti baik. Orang lain tidak boleh melihat hati kita, tetapi mereka boleh menilai diri kita dari ucapan dan tingkah laku kita. Sekian kata-kata mutiara untuk hari ini.